Saya Muhammad Ali Muhammad Jaafar selaku pengurus Stesen Minyak Petronas di Jalan Sultanah Zainab. Saya menyambut baik dengan pengumuman kerajaan mengenai minyak bersubsidi 95 atau dikenali sebagai Budi Madani 95 RON 95. Dengan ini pihak Petronas menyediakan app settle, iaitu lagi mudah untuk pihak customer untuk membuat pembayaran minyak bersubsidi. Dengan verified IC satu kali sahaja di dalam aplikasi itu, seterusnya boleh membeli minyak bersubsidi di dalam app tersebut dengan berterusan. Jika tidak menggunakan apps, kita boleh membawa IC ke kaunter untuk membuat pembayaran pembelian minyak. Untuk pembelian minyak bersubsidi juga memang tiada had berapa kali satu hari. Jadi sebagai rakyat Malaysia, anda jangan risau. Selagi anda mempunyai IC dan mempunyai lesen yang sah, anda layak untuk membeli minyak subsidi 95. Terima kasih PMX. Saya Muhammad Kushairi. Saya menyambut baik inisiatif Budi Madani RON 95 yang telah diluluskan oleh Kerajaan Madani. Untuk makluman adik kakak, kita hanya perlu tambahkan IC untuk ditunjukkan kepada kaunter untuk kita isi minyak dan mendapat inisiatif tersebut, sama ada IC ataupun lesen. Terima kasih PMX. Saya Rusliza Ismail, peniaga kedai makan. Saya menyambut baiklah inisiatif kerajaan bagi menurunkan RON 95 ni kepada rakyat Malaysia. Saya sebagai peniaga banyak menggunakan kenderaan untuk pergi balik membeli-beli barang keperluan. Jadi dengan turunnya harga minyak ni, saya rasa boleh mengurangkanlah beban, dan yang pentingnya Syia 99 sen ini hanya untuk rakyat Malaysia sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Zairi. Saya bekerja sebagai rider Food Panda. Saya suka sangat kalau minyak turun ni. Saya kerja saya rider ni. Dari untuk diri saya sendiri lah. Sekurangnya mengurangkan beban sajalah minyak turun ni. Saya memiliki minyak semua hari-hari. Lagi terima kasih PMX dah. Saya Haswan. Saya nak menyampaikan rasa terima kasih kepada kerajaan Malaysia kerana telah melaksanakan program Budi Madani RON 95. Program ni bagus sebenarnya. Dia menyasarkan subsidi kepada rakyat Malaysia khususnya lah, dan juga dapat mengelakkan kesalahgunaan ataupun pembelian RON 95 kepada warga asing. So saya baguslah, memang bagus, saya sokong. By the way, terima kasih PMX. Saya Terani bin Saleh nak ucap terima kasih kepada PMX kita sebab turunkan minyak sebanyak RM1.99. Saya tunggulah model peluang ni. Sekiranya ringankan beban saya untuk ulang alik kerja. Saya nak ucap terima kasih kepada PMX kita.